Pembohong kalau dia kata dia orang Melaka tapi dia tak makan dekat ikan bakar Haji Musa. Yang hantar ni Kak Lin, anak Haji Musa. Pusing satu Malaysia, kat Melaka je makan ikan bakar dengan nasi lemak tau. Nasi lemak daun pisang. Kalau kau cari ikan bakar yang murah, boleh makan 6 orang, set yang penuh troli ni, baru RM145, siap ada asam pedas. Ikan tu kau boleh minta separuh bakar, separuh masak lain, lepas tu makan dengan nasi lemak. Nasi putih pun ada, siap dengan sotong goreng tepung, ada udang, ada sayur, ada telur dadar, air asam, dengan kicap. Banyak set macam ni. Tapi kalau nak murah, set satu dulang ni, 3 orang makan baru RM95. Semua set memang datang sekali dengan air. Macam kita kata tadi, ikan semua ni boleh ubah request nak masak apa. Macam aku separuh masak siu sour, separuh masak asam pedas style Melaka. Asam pedas dia ngam tau. Tak pandai masak, boleh beli paste dia kat sini. Nikmat makan ikan bakar ni dekat Melaka kau boleh rasa bila kau makan dengan nasi lemak. Yang tak pernah cuba, kau kena cuba. Lagi simple makan ikan bakar kosong. Dan aku sebenarnya tak biasa makan dengan air asam, tapi kat sini memang jadi. Ada macam-macam set kat sini, ikutlah kesesuaian poket korang. Lagi unik kat sini, ikan bakar dia bakar pakai arang. So kualiti masakan, rasa semua memang terjamin. Ikan bakar legend kot. Siapa je yang tak kenal ikan bakar Haji Musa ni kan? Orang-orang lama mesti tahu. Yang ni kedai baru tau, dekat Medan Slayer kat Crystal Bay tu. Nama medan ni di Muara Punggol, Teluk Mas. Kedai nombor 3, ikan bakar Haji Musa, Akbar Bahari. Kedai ni cuti hari Rabu tau.